Assalamualaikum. Saya dah selesai solat Jumaat dan saya punya rakan telah tunggu standby dekat hotel lah. Terima kasih Tuan Adrin kerana sudi mengambil saya di hotel. Kau tak ambil, kita tak pergi lah. Dah habis dah ngajar. Okay. So ini petang ni dia punya agenda, kita just witnessing macam mana flow perkhidmatan OSL Shina lah, Makmal RDSL Shina. Tengok macam mana dia punya flow dia. Itu kita tengok pun tak sempat nak memahami pasal sebab kita terlalu fokus pada silibus nak ajar tu. So ni dah ada ruang sikit, bolehlah kita tengok macam mana flow, apa yang boleh kita belajar daripada pihak Brunei pula. Itu kita dah ajar pihak Brunei, mungkin kita boleh belajar, especially dari segi operation OSLR 50 lah. Mereka lagi hebat daripada kita. Jadi di two way communication lah.